Kalau tengok kepada beberapa siri pilihan raya kecil sebelum ini, kita dah ada banyak ni kan. Agak-agaknya macam mana pengundi Melayu menggunakan taktik bila dia mengundi dalam pilihan raya. Dia tak ada vote transfer, pertukaran undi yang jelas. Dia tak pindahkan undi. Kalau kerusi itu, walaupun PHBN bertanding dan dia lawan calon daripada PN, setakat ini rekod menunjukkan ada trend yang mana pengundi yang UMNO itu diundi PN. Pengundi PH undi BN 100% di kawasan yang BN lawan PN, tapi di kawasan yang PH lawan PN, pengundi BN itu dia undi secara taktikalnya kepada PN. Jadi kalaupun orang kata tak apa, kita baru 27, 30%, kita tetap akan menang, saya tak rasa keadaan itu akan jadi begitu. Kita patut bimbang dengan sokongan orang Cina. Dalam tempoh 2 tahun kita berkuasa, 32%, lebih separuh daripada responden Cina secara terbuka kata saya takkan undi lagi PH dan juga PKR. Kalau dia tak undi, dia buat apa? Dia takkan undi Sanusi lah, tak payahlah Sanusi nak buat apa kan. Cina takkan undi dia. Saya tak rasa India akan undi pun. Tapi pengundi Cina buat apa? Dia tak keluar lah. Bila dia tak keluar, maka sebab itu kursi-kursi macam lunas, kursi macam Kulem yang sepatutnya kita tak kalah, kita kalah. Kerana tiba-tiba kursi yang campuran, dia jadi kursi majoriti Melayu. Dan kursi majoriti Melayu, yalah kita memang tak boleh lawan dengan sempoinya Sanusi buat masa sekarang lah. Saya sebut sekarang apa keadaan kita ni bila Izzah masuk gelanggang bertanding dengan saya. Sebenarnya macam mana pun yang kena telan dan yang kena pikul masalah ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau contohnya Izzah kalah, apa mesejnya kepada rakyat? Contoh, mesejnya ialah anggota PKR menolak Anwar Ibrahim. Kalau kalah. Jadi sebab itu Nurul Izzah mesti menang. Dia mesti menang. Sebab kalau kalah itu, kita akan masuk dalam pilihan raya dalam keadaan yang kita tak boleh gambarkan nak berdepan dengan pembangkang dan juga polemik politik yang akan ada dalam dan luar kerajaan. Kerana orang akan kata Nurul Izzah kalah bermakna Anwar Ibrahim ditolak oleh parti sendiri. Jadi akhirnya apa pilihan yang saudara-saudara ada?